Orang kaya buat apa-apa pun boleh. Orang miskin you tunggu mati lah. Okey, untuk video saya cakap kereta tak boleh modify lebih sampai kepala dengan belakang tak sama jenis kereta. Banyak orang tegur saya. You tak tahu meh, ini Malaysia mah, buat apa-apa kalau dia ada duit kan. Tak ada apa masalah lah. Dia boleh kau tim lah, bagi angpau JBJ boleh settle lah dan sebagainya. Saya nak cakap dengan korang, saya bukan nak campur tangan, okey, tak nak korang kan modify macam ni. Saya hanya bagi nasihat jangan modify sampai macam ni kerana ada risiko. Kena saman, kena tarik kereta dan insurans tak cover. Itu sebab saya bagi nasihat saja. Kalau korang nak dengar, dengar. Kalau tak nak dengar, korang boleh buat apa-apa yang korang suka. Sekarang kita nak tukarkan kita punya kerajaan kan. Jangan makan rasuah. Tapi korang sentiasa fikir bagi duit boleh selesaikan masalah. Kadang-kadang bukan kerajaan nak makan duit tau. Korang nak bagi duit untuk selesaikan masalah kamu. Saya rasa kita orang kan pun nak bertanggungjawab. Macam polis kan, dia nak angkat rasuah dengan kami. Kami cakap tak apalah, you buka saman. Itulah. Itu adalah kita nak bertanggungjawab. Tapi korang kan buka saman memang masa cakap, bang, tolonglah. 50 lah, minum kopi lah. Sepatut you pun ada tanggungjawab kan. Kalau korang macam ni, bagi korang pun bayar rasuah, you pun kena juga. Untuk Toyota Alphard kan, banyak orang komplain. Dia cakap, dari version 2, dia tukar pergi version 3, version 4, okay, dan sebagainya. Mengapa dia boleh pass? Proton Villa dia tukar pergi Evo punya kepala. Mengapa dia boleh pass? Proton Inspira dia tukar pergi Evo 10 punya kepala. Mengapa dia boleh pass? Kamu mesti mahu faham satu barang. Dia tukar ini, tukar itu panggil skirting. Tukar bumper. Dia bukan potong kepala, tukar lain kepala tau. Itu skirting semua kita panggil modify. Itu pas punya. Kerana itu dia bukan sila sampai korang tak nampak itu kereta asal. Ini terus kereta asal saya tukar. Kerana kalau dia ubah terus saya cakap dengan korang, saya dalam otomotif saya tahu. Itu kereta kalau modify sampai macam ini mesti potong kepala, potong belakang, semua pun potong-potongnya. Kerana mana sama size. Faham tak? Itu tulang pun tak sama mah. Itu sebab saya cakap dengan korang sangat bahaya. Selain itu, mengapa insurans tak cover? Kalau accident, saya cakap dengan you lah, itu kereta terus punya. Dia terus hancur kerana tak ada safety. Satu lagi saya tak faham Ini adalah peraturan undang-undang kan. Kita semua orang mesti nak ikut. Mengapa korang boleh rasa ada duit tak perlu ikut? Kalau semua orang tak ikut, apa boleh jadi? So korang ada apa-apa lagi sila komen. Dan jangan lupa follow saya, like dengan share. Bye.